menyucuk dekat dada kiri di bahagian sini, menyucuk di bahagian sini, menyucuk. Aku nak ceritakan beberapa simptom lah pasal penyakit GERD ni dan anxiety yang ada pada aku. Okey, antara simptom-simptom yang ada pada aku ni adalah satu yang aku bagi tahu, kata panas akan naik di bahagian saluran pemakanan ni. Lepas tu aku akan rasa macam ada benda tu dekat bahagian tekak ni yang kita, walaupun kita tengah telan, kita rasa macam masih ada lagi benda lah yang tak selesa di bahagian tekak ni. Sakit di bahagian belikat ni, aku rasa macam lenguh, sakit di bahagian belikat. Aku ada kerah dekat pedih bulu hati dekat sini. Lepas tu sesak nafas. Dan sekali-sekala tu aku rasa macam menyucuk dekat dada kiri di bahagian sini, menyucuk di bahagian sini, menyucuk. Lepas tu aku rasa lenguh di bahagian sini, rasa lenguh di tangan, kebas di tapak tangan. Lepas tu aku rasa cooling di bawah ni, dia akan rasa sejuk. Dan itu adalah simptom-simptom lah yang berlaku pada aku. Selain yang utamanya tu adalah sendawa dan juga sesak nafas tu yang menyebabkan kita akan trigger panik tu. Bila kita panik tu yang menyebabkan hilangnya kontrol untuk kita bernafas, dan bila kita bernafas tak cukup tu akan menyebabkan kurangan oksigen lah. Dan yang tu lah yang menyebabkan banyak kalinya berlaku aku akan terus ke kecemasan. Setiap kali berlaku benda tu yang menyebabkan aku tak boleh bernafas tu, aku akan ke kecemasan. Okey, itu saja yang aku nak kongsikan dalam video kali ini. Jumpa lagi in the next video.